disebabkan phone ni, hidup korang boleh berubah. Korang perasan tak? Dulu zaman mak ayah kita nak cari rezeki kena keluar rumah untuk bekerja, untuk berniaga, untuk cari rezeki untuk keluarga. Tapi zaman sekarang ni dah berbeza. Kita boleh tambah rezeki kita guna phone je. Mesti korang perasan kan? Ada orang gunakan phone untuk tengok drama, ada orang guna phone untuk scroll TikTok sampai pagi. Tapi ada orang guna phone yang sama buat income, belajar ilmu, upgrade hidup dia. Ini bukan berkenaan kau pakai iPhone ke Samsung ke, bukan. Ini adalah berkenaan macam mana kau guna phone yang ada dekat tangan tu. Ya, phone yang macam kau pegang sekarang. Sekarang ni aku tengah buat satu benda yang simple. Guna phone yang korang ada dan gunakan platform yang aku jumpa ni, belajar buat duit passive income yang berterusan. Slow-slow kita boleh grow. Tekan back biru, nanti aku akan share lebih detail lagi. Sebenarnya korang ada pilihan. Kau guna phone untuk hiburan ataupun kau nak guna phone untuk ubah hidup sikit demi sikit. Kau yang pilih. Aku rasa dah penat stuck di tempat yang sama. Dekat back biru aku tunjukkan jalan yang aku sendiri tengah buat. Pelan-pelan kayuh, tapi janji kau mula. Jom kita grow sama-sama.